So waktu tu tengok abah ni nak pergi mana malam-malam kan. Bangun tengok abah pergi kat situ tengah ada orang call. So waktu tu tengah tengok abah, tu pandang atas, nampak lah dekat atas pokok tu ada Cik Ponti. Jelas tak? Clear? Clear, sangat clear. Tapi dia tahu tak apa dia cakap? Cik Ponti. Cik Ponti. Kuntilanak. Jelas tak? Clear? Dia takut nak Jelas, sebut. tapi tak nampak Ponti belakang. Tapi memang selalunya penampakan Cik Ponti ni kan. Okey, rupa dia macam mana? Do you still remember? Tak, dia kata nampak daripada belakang je. Tapi Belakang. rambut semua ada kan. Rambut semua tapi ada. dia belakang je. Memang jelas tapi belakang dia je. Yang Kak Ponti tu, dia dekat atas abah awak lah. Dia dekat atas pokok. Okey, ni pokok. Pasal abah dekat depan tu. Oh. Dia menghadap abah. Dia menghadap abah? Dia tengah tengok abah. Sebesar apa dia? Dia punya Body dia sama macam kita orang. ke macam besar sikit? Macam orang remaja biasa macam duduk. baju ya putih. Baju putih. Time tu memang baju putih and baju tu memang labu, tak nampak kaki pun. Itu selalu macam tu. Selalu macam tu. So rambut dia panjang. Okay, lepas tu pada nampak dah nampak kat atas pokok tu, nak panggil abah lah macam abah ni dia kenapa tengok abah ni, dia nak buat apa kat abah kan. Nak panggil abah takut dia pandang belakang. So masuk balik rumah. Tanya Bami dengan sepupu, tanya, kau nampak tak kat atas tu ada apa? Nampak apa? Tak ada apa pun. Macam ya ke?